Assalamualaikum guys. Hari ni aku on the way balik ke rumah orang tua Cik Manis sebab nak sambut Hari Raya Aidilfitri. Guys, tahun ni tahun raya kat rumah Cik Manis. So, raya first, Abang Manis kena barakan. InsyaAllah kalau tak hujan tak apa, dia akan barakan lah. Tapi ikut meteorologi dia ada kata ada negeri akan berlaku hujan. Barakan weh penat. Ada berapa puluh rumah dekat situ. Okey lah, kita memberi barakah kepada orang. Sebab kita mengunjungi orang-orang sakit kadang. Macam tu lah. Kita bukan beraya sekadar beraya. Baik. Guys, semalam lupa nak ambil. Kata aku dah sampai ke rumah mak mentua aku. Hari ni sampai pukul apa? Sampai dalam pukul 8. Kami buka puasa lah hari tu. Pukul 8 sampai tak ada tempat nak tunjuk korang nasi Arab yang biras. Aku belanja untuk buka puasa Satu talam ayam sekor. So banyak gila nasi untuk 9 orang. Harga oh bulu tu adalah tapi tak lah terlampau mahal. Tapi okey lah. Boleh lah. Sekarang kita orang nak pergi ke pagi ni kami nak pergi ke Pekan Sungai Besar nak cari baju Cik Manis. Baju Cik Manis yang beli online tu tak muat guys. Baju muat. Baju muat, kain yang tak muat. Tu ingat macam nak beli satu set terus lah. Tengok aja nanti. Tengok keadaan. Keadaan ni. Sebenarnya kita orang dah terlewat sangat ni. Sepatutnya kita nak keluar dah pukul 8.30, 9 macam tu. Tapi sekarang dah pukul 11.48 je. Pukul 12. Sekarang ni panas berdentum. Kata. Dia bila panas berdentum, panas berdentum. Panas ceceh orang Kelantan kata. Ceceh Kelantan. Kalau ni Kedah panas lik. Sini badan berdentum. Selangor dah masuk Selangor kan. Okey, nak pergi beli baju set macam mana Lepas tu mungkin pergi cari barang apa-apa. Lepas tu apa yang ada tu kami balik sebab macam mana nak masak. Cik Manis kami nak masak. Cik Manis nak masak apa kulit masak apa tu? Tahun Sambal tahun. Adik Cik Manis nak masak ayam masak rendang. Lepas tu ada lagi nak masak lodeh, kuah kacang. Kuah kacang guys, kuah kacang. Dia apa-apa kita tunggu keputusan malam ni. Dia orang petang ni tengok anak bulan. InsyaAllah esok raya lah. Kalau ikutkan kira hari betul-betul esok raya dah. Memang kita tahu kan kuasa Allah SWT. Kita tak nampak. Kita ikut je lah. Sebab jelas sekarang cuaca terang kan. InsyaAllah nampak lah. Besok harap tak hujan. Kalau hujan kita rehat di rumah sama-sama. Kami dah sampai ke Pekan Sungai Besar. Gigi tak ada. Dia nak buat gigi. Sama ada sponsor gigi sebatang. Itulah, ada siapa-siapa nak sponsor. Kepada semua pembuat gigi palsu, ada yang nak sponsor. Kami dah sampai Pekan Sungai Besar. Tapi korang tengok tadi lah kan, beratur guys, beratur.
jam tu pasti. Sebab tu tadi sepatutnya nak kena awal. Dah tak pasang loceng. Kau ambil lah kau. Dia terlajak Sampai pukul 9. Lepas subuh bangkit kan, betul semayang subuh. Tapi 2 kali subuh tu. Lepas subuh tu dia kayup terus. Semua tak tidur lepas subuh. Lepas subuh lah kita tidur kan. Tak, maksudnya tidur pukul 7. 7 terlelap. Maksudnya bukannya saja terlelap. Teruk pun. Okay guys, dah sampai ke tempat nak pergi beli belah tu. Apa dia nama? Arcade Mart guys. Arcade Mart. Dia ada sebelah Arcade Man. Okay, nampak dah barisan tu lah, tapi tu pun nampak belakang. Aku pun baru dapat parking. Jom let's go guys. Kita nak kena cepat. Hurry up, go. Apa aku nak buat? Dah stop dulu. Akhirnya guys, dapat juga. Punya dah penat mencari dak purple ikut apa manis punya tema tahun ni. Tapi dapatlah warna pink purple coraknya tu. Boleh lah jadi ada. Daripada yang kain yang aku pakai tu tak muat, nak duduk pun susah. Boleh okey lah. Sekarang kita nak pergi mana? DIY. Jim kan nak keluar belakang susah. Nak keluar pun susah kan. Ni lah akibatnya. Sebesar macam ni lah guys. Memang jam bila waktu raya. Tak kisahlah raya apa, Cina ke, dekat Bali ke, apa ke, Melayu ke, semua jam. Semua nak bershopping. Shopping masih baik raya lah. Sini memang saya rasa memang akan jam. Tengok Abang Manis dia dah stop guys. Cari parking. Okey, depan tu ada parking. Alhamdulillah, Allah memudahkan. Lepas cari parking, balik terus lah. Kita nak pergi Mr. Diamond sekejap. Oh, yang sini ada baju juga. Tak apalah. Sure diri ini. Okay guys, settle dah beli kain Cik Manis. Ni kain Cik Manis warna pink. Buka je ni, tunjuk ke apa. Dia pun nak tengok ni kan. Alah, buat apa? Tak payah. Tak payah? Sikit je. Sikit je. Terima sikit je. Dah daripada tengok tadi kan. Okay, dah settle beli tu. Jadi kami pun nak balik. Tak jadi basuh kereta sebab orang potong panjang sangat. Tadi Dam sempat buah minyak. And then ni kami balik terus lah rumah Cik Manis. Okay, mungkin aku akan stop di sini dulu. Sebab tadi aku nak balik dengan Cik Manis nak masak pula. Okay, masak untuk raya. Esok raya. Walaupun petang ni tengok anak bulan, aku pasti mungkin lah InsyaAllah kaya aku esok. Sebab dah cukup hari kan. Jadi sampai sini dulu untuk video ini. See you on my next video raya. Okay, bye. Betul abang mana ke? Betul lah kan. Moral of the story, beli baju raya awal-awal. Tak, masalahnya dah beli awal. Jangan beli baju raya online. Sekali saiz tak kenal. Okay, moral of the story jangan beli baju raya online. Aku okay lah, aku boleh pakai baju aku. Cik Manis Okay, see you on my next video. Assalamualaikum. Ada apa-apa Cik Manis? Tak ada apa. Alright, jom mana? Let's go lah. Dah. Stop.